Semalam 1 biji kontena Kelam P1. Hari ni Kelam P30 kita bawa masuk sofa lagi, restock lagi. Bayangkan hampir 12 hari Angel cuti, Angel tengok banyak barang dah sold, dah tanpa-tanpa sold dah dekat tepi-tepi situ. Siapa punya kerja kalau bukan binjai dengan akak bam-bam jual. Lepas tu kita restock Mana lagi. Tengok Ha? Niel. Ha? Mana yang sold? Sana? Mana cepat Sana lagi? sold. Mana lagi? Mana? Ini aja sold. Ni sold. Lagi sana sold. Sana pun sold. Lobak ni aku tak buat video. Ni macam ni, sold. Kau orang bayangkan bawah kemah ni Kelam P6. Tapi kebanyakan bawah 10,000 memang sold saja ni. Color-color red wine. Mesti kau ada yang suka kan color red wine macam ni. Ni orang mana? Orang Pasir Gudang. Orang Melaka. Sold. Sini ada lagi korang. Ni Keluang Johor. Sold. Ni Felda Lohan. Sold. Atas 10,000 yang boleh lompat-lompat, lembut-lembut sikit, ada dekat dalam. Nanti tunjukkan dekat korang. Dan pastinya geng, bulan 2 ni insyaAllah kontena banyak. Tapi kalau korang request nak tengok production Kelam Bosijan, barang limit korang. Korang kena datang sini, tengok, duduk, rasa, baru tahu apa beza compression dekat sini. Lepas tu geng, this is Gudang Bosijan. Ada lagi kontena nak on the way. Hari ni settle lah kontena P30, okay? Type je Gudang Bosijan.